Saya nak bercakap tentang isu Tiong King Sing. Saya terfikir kenapalah orang Melayu, orang Islam yang berkuasa melantik dia dalam memegang jawatan menteri. Sebab kalau kita tengok, orang yang minum ni ataupun orang yang kelab mabuk ni, dia sebenarnya kaki botol. Dan kalau terlihat pada agama Buddha sendiri pun, dia ada 36 kerosakan disebabkan arak. Dan 36 kerosakan ini yang paling besar, boleh kata induk atau bapa kepada kerosakan ialah hilangnya kewarasan. Sebab itu dalam agama Buddha, orang yang minum arak dipandang oleh agama Buddha sebagai orang bodoh. Kenapa? Sebab dianya dianugerahkan otak yang waras. Tiba-tiba dia ambil arak dan dia minum, hilang warasnya. Maka agama Buddha kata inilah dia orang yang bodoh. Orang tidak waras adalah orang bodoh. Kadang-kadang terfikir kita, kenapa kita beri negara kita dipimpin oleh orang yang tidak waras? Malaysia ni sebenarnya negara beragama. Islam adalah agama persekutuan. Jadi bagaimana kita boleh melantik orang yang tak berpegang dengan agama, orang yang tidak waras, ataupun dalam konteks agama Buddha orang tu bodoh, untuk memimpin negara kita, di mana negara kita ini negara yang beragama. Ini kadang-kadang saya fikir, macam mana boleh terjadi macam ni? Kita ada kuasa melantik menteri, kita ada kuasa melantik kabinet, tapi kita melantik kabinet menteri kita dari kalangan orang yang memandang remeh agamanya sendiri, dan dia dipandang oleh agamanya sebagai orang yang bodoh. Jadi seolah-olahnya kita menyerahkan negara kita yang beragama ini kepada orang yang tidak waras, pada orang yang bodoh. Itu yang saya fikir termenung saya. Walaupun baru-baru ni kita baca dalam media mengatakan bahawasanya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi amaran keras kepada Tiong King Sing. Saya membaca, sebab saya ni orang yang bergelumang dengan pentadbiran. Dulu saya ni adalah penjawat awam. Saya faham apa maksud amaran keras. Amaran keras mesti ada dua ciri baru ianya dikatakan amaran keras. Yang pertama sekali, PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti panggil Tiong King Sing di hadapan dia, panggil menghadap dan berikan amaran lisan, amaran keras secara lisan depan-depan oleh Perdana Menteri kepada Tiong King Sing. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mesti mengeluarkan surat yang jelas membawa maksud amaran keras. Dalam surat itu menyatakan sekiranya Tiong King Sing mengulangi lagi kesalahan itu, maka boleh diambil tindakan keras. Jadi pertama kali mesti dipanggil menghadap untuk amaran keras secara lisan. Yang kedua, dikeluarkan surat, di dalamnya mengandung amaran keras. Jadi ada tak benda itu berlaku? Tanpa dua perkara ini, sebenarnya itu bukan amaran keras. Itu dalam bahasa Negeri Sembilan, amaran habiskan boreh, bukan amaran keras. Jadi tanpa dua perkara ini, saya memandang bahawasanya Perdana Menteri kita tidak mampu menjaga kesucian agama negara. Kenapa? Sebab agama negara ini telah pun dipertikaikan, dirosakkan, tidak sesuai apa yang dilakukan oleh menteri yang kadang-kala waras, kadang-kala tak waras. Kesucian agama ini mesti dijaga oleh Perdana Menteri, orang nombor satu negara. Jaga kesucian agama dengan kuasa yang ada. Kesucian negara ini adalah juga kedaulatan negara. Saya ulang balik, kesucian agama negara kita, iaitu Islam, agama persekutuan, adalah kedaulatan negara kita. Apabila tak mampu menjaga agama negara, bermakna dia tidak mampu menjaga kedaulatan negara. Sebab itu saya mengatakan, apabila diberikan surat yang jelas, amaran keras, dan panggil Tiong King Sing menghadap depan Perdana Menteri, baru membawa maksud amaran keras. Kalau tidak, dia sebut amaran keras, kita pun ikut amaran keras. Mana dia amaran keras itu? Buktikan. Ada surat, dipanggil menghadap, ada videonya, rakamannya ada. Kalau tidak ada, bermakna ini bukan amaran keras, tetapi menggambarkan ketakutan, kebimbangan PMX ataupun Perdana Menteri untuk mengambil tindakan keras kepada Tiong King Sing yang telah mencemar kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan di negara kita ini. Ini pandangan berjasa.